Bismillahirrahmanirrahim. Syukur pada nikmat-Mu ya Allah. Ini semua rezeki daripada Allah. Apple. So hari ni kita nak pergi. Tak boleh cakap kuat-kuat, nanti Dinda tahu. So dia ada baby room, tapi baby room dia tu dekat situ je, baby room. So hari ni Along tak ada suara. Yang mana yang? Yang atas lah? Ha? Welcome back to my channel. Tak ada suara. Along tak ada suara. Kau dengar tak suara? Suara tak kuat. Suara Along serak. Ha? Oh, lift. Lupa yang kita ada baby, kena naik lift. Yang naik eskalator cepat sikit kan. Tapi lupa ada baby, kena naik lift. Scary. Cepat. Oh, kita nak naik. Hari ni kita nak buat apa ni? Sini, jom. Jom. Doors are closing. So hari ni kita nak buat what dream come true ayah what dream come true. Dia pun sama. Dinda pun sama. Level 1 Betul? Excited sangat-sangat. Tak sabar. Surprise! Wow! Wow! Ibu nak jadi doktor tu. Apa? Kurumi. Okay. Nah, apa? Pro Max 1 TB natural. Titanium. Untuk mengenai iPhone, kita ada promotion juga. Kita akan dapat satu free gift, AirTag ataupun adapter. So nak yang mana satu? Adapter. Adapter lah. Adapter ori ke apa? Ori. Oh, okay. Satu natural. Satu Sisi pakai saya? Betul. 1TB dengan black 1TB. Pro Max lah. So, we gonna take this. Kita ambil iPhone 16 Pro Max 1TB. So dua-dua nak adapter. Dinda jangan keluar daripada kedai, masuk. Alah, tak ada hitam. Tapi kat atas ada lagi satu kedai ke? Dekat atas bawah ni kan. Okey, ada kedai lagi satu. Kita nak natural dengan black tapi tak ada stok. Yang 1TB lah tak ada. Yang 1TB tak ada. Jom. Kita konon-kononnya nak cepat, nak jimat masa. Tak ada. Dah agak dah benda ni memang akan terjadi kan. Tak tahulah diorang dengar ke suara orang. Suara orang tak ada ni. Itulah. Memang dah boleh agak kan benda ni akan jadi. Kalau kita ada duitnya tapi kita pergi kedai, tak ada stok. Dah agak lah. So dekat atas ada lagi satu kedai. Yang tadi ni mesin Yang tu switch. Jom kita tengok nanti ke tak. Tapi orang rasa dia mesti kedai yang sama ya. Lain lah kot. Abang kita cuba. So sekarang mall tengah vibe hari raya. Tengok tu. Ni pulang ke kampung menaiki kereta api ke? Balik mana? Naik. Naik lah. Cik.
Tak, patutlah. Oh, kita cakap nak pergi kedai yang lagi satu orang tu pun macam diam je. Patutnya dia cakap lah. Kedai dah tutup. Ha. Diam je. Patut dia ha 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 ha. Dia tahu kan je. Tahu kan? Tak lah. Mungkin sebab dia dah terlepas lah target sale hari ni. Kalau kita beli je sale dia dah 16,000. Kita terpaksa pergi ke mall lain. Sanggup lah. Lagi mall lain sekarang dah dekat berbuka dah. Masya. Okay lah, sebab dah beli mahal takkan nak beli colour apa yang ada je kan. So belilah colour yang kita nak. Almond satu. Jeko baby donut ni favourite Dinda. Kita dah sampai ke mall yang kedua. Tadi kita pergi bukan lagi DIY. Kita dah sampai ke mall yang kedua, Aeon Dato' On. Tadi kita pergi City Square dekat Johor Bahru. So kita harap-harap kat sini adalah store yang kita nak. Kau dengar tak suara aku? Aku tak suara ni. So itu kedai dia. Kita nak pergi situ nanti. Tapi ni nak pergi solat dulu. Makan pun makan donat Jeko je tadi. So ya apa? Wow. Along dah tahu pada Along tak nak beli dah blind box ni. Buat bazir dia aku je. Kalau beli yang gemuk tu. Tak nak dah beli blind box. So sementara tu kita solat dulu. Dah siap solat. Dah siap. Ni YouTube ibu kenapa dia nak kena tunjuk Dinda? Okay, Dinda kata tak nak jadi YouTuber kan? Dia nak jadi doktor kan? Baik dulu Dinda cakap nak jadi YouTuber. Baru ibu masukkan Dinda dalam ni. Okay, 1, 2, 3. Hi guys. Hi guys. So kita dah siap solat. Jom kita ke Switch. Harapan saya untuk kedai ni adalah dia ada stok. Harapan awak? Ada warna yang saya nak. Ya, kita nak warna natural titanium, dia nak warna black. Ini nak warna apa? Bukan. Purple. Nanti kurmi. Dia nak warna inilah. Dia tak tahu pun kita nak beli apa. Kita nak bagi tahu dia. So, around the corner sikit je lagi. Adik. Tinggalkan ayah. Kita jalan laju. Penatlah. Tak sampai pun. So harap-harap ada ni yang ni. So saya nak yang ni. Natural titanium 1TB ada stok. Itu dah ada 5 tu yang tak ada. Ya tak ada. 1TB kan? Pro Max. Pro Max. Dengan black. Memang macam inilah perjalanan kita. Macam ni. Macam itu je lah. Kosong sangat tak? Sebab yang tak nampak gambar Apple. Kalau yang nak warna desert. This desert. Warna desert apa? Ni warna apa? Ada. I nak warna apa? Macam pilih buah ya. Nak warna apa? Natural titanium tak ada? Ada 1TB. Yang black tak ada. Warna apa yang ada? Lain 1TB. Ha. Natural pun ada satu kan.
So sekarang ni stok 1 TB ada satu je lah. Hah? Habis? Saya nak warna apa? Kenapa budak tu kat luar? Bina. Kenapa dia nak merajuk? Kenapa ibu pergi situ? Oh, yelah nanti kita masuk sana. Ibu dululah bawa dia ni. Okey lah, jangan duduk luar, bahaya. Okey, jom. Ada dia tak nak tidur. Beli apa tu? Beli apa? Beli adapter iPhone je. Dengar. So kita dah settle beli. Beli apa? Beli adapter apa? Aku dah cakap aku tak boleh lah. Tengok ada video awak. Kasih kesiannya. So sekarang ni dah sampai rumah. Tak dapat banyak record sebab macam kelang kabut. Ni pun masih lagi tak dapat lagi satu biji lagi iPhone Pro Max 1TB. Esok kita akan sambung cari. Kita kena cari juga. So hari ni dapatlah satu Natural Titanium 1TB. Akhirnya saya dapat beli iPhone dalam kotak. Sebab sekarang ni pakai iPhone tapi iPhone second. So dapatlah beli iPhone dalam kotak. Tak buka lagi. So dapatlah buat unboxing. So takutlah sayangnya nak buka. Jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur pada nikmat ya Allah. Wow. Wah, masa yang dekat kedai display tak feeling sangat. Bila buka cantik kan? Besar. Oh, seram. Tangan aku dah lah kecil. Sekarang ni iPhone Pro kecil je. 11 Pro. Tak, yang sekarang ni 11 Pro dia kecil. So yang ni kita Pro Max. Nak pegang pun scary. So inilah dia iPhone Pro Max. iPhone 16 Pro Max 1TB. Wow. Alright. Ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, sayangnya duit aku. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf. Apple. Hello mana? Hello. Cepatlah. Hello. Miza, awak pakai handphone besar macam ni, Miza. Besar? Ella? Besar betul? Besar betul. Tangan saya ni tak takut saya nak pegang. Nampak licin tu.
Gigil. Tapi kena dengan tangan ayang. Ush. Masih lagi tak percaya saya memegang 16 Pro Max. So lepas ni kita akan macam ni. Ambil gambar pun macam ni. Nampak dia punya kamera tu besar betul. Tengok ni. Tu. First time. Masa beli yang ni pun second. Second pun 3,000. Sekejap kita tunggu dia kejap. Slide. Gitu. English. Malaysia. Okay, dia kata bring your current iPhone. Oh, kita terpaksa off record sekejap ya. Ini satu aja satu. Cantik. Baik-baik ya. Saya tak menyesal ambil ni. Tak menyesal lawa-lawa. Sebab pegang display macam tak lawa. Sama-sama. Tengok sikit muka ayam. So semalam tu kita dah terpaksa kena balik rumah sebab mall semua dah tutup. Tak dapat nak beli iPhone untuk Abang Faiz. So pagi ni tadi pukul 10.30, pukul 11 macam tu pergi mall. Yang pertama kita pergi tu CS untuk beli iPhone yang ada stok. So warna hitam tak ada stok. Sebenarnya setiap mall ni dia hanya ambil satu TV tu satu unit je. So tak ada. So tapi lawa juga yang dessert titanium ni ya. Cantik. So dah itu je lah. Dinda kecil lagi. Dinda kena bekerja, beli sendiri iPhone. Dinda kecil lagi. Takkanlah ibu dengan ayah nak mewahkan Dinda beli iPhone. Cukuplah handphone Vivo yang Dinda pakai sekarang ni. Nanti kejap lagi pun kita nak betulkan handphone Dinda yang sekarang ni sebab dia punya skrin pecah. So ni handphone Dinda yang sekarang pecah. Kejap lagi kita nak betulkan skrin. So sekarang ni kita nak buat screen protector dengan beli casing untuk iPhone. Dan iPhone Dinda screen dia rosak. Nampaknya itu je lah kita punya vlog sampai sini je. So jumpa the next video. Bye bye.